Nak mula macam mana? Apa jadi dalam sesi kaunseling? Pernah terfikir nak pergi sesi kaunseling tapi takut tak tahu nak mula? Takut kena judge, tak pasti apa nak cakap? Jangan risau, jom saya explain apa sebenarnya jadi dalam sesi kaunseling. So, masalahnya kenapa ramai takut pergi kaunseling? First, sebab stereotype dan stigma. Ramai fikir jumpa kaunselor ada masalah mental serius. Padahal sesi kaunseling boleh bantu sesiapa saja yang rasa tertekan, keliru atau perlukan bantuan. Yang kedua, tak tahu apa nak cakap. Ramai takut masuk bilik kaunseling, duduk senyap, tak tahu nak mula macam mana. Dan yang ketiga, takut dihakimilah, rasa macam kaunselor akan kritik atau paksa buat keputusan. So, apa sebenarnya berlaku dalam sesi kaunseling? First, sesi pertama ni kita kenal dulu. Kaunselor takkan terus bedah masalah. Biasanya akan tanya soalan ringan untuk faham latar belakang dan buat klien selesa. Yang kedua, tiada paksaan dan tiada penghakiman lah. Kaunseling tempat selamat untuk luahkan perasaan tanpa rasa malu. Kaunselor ikut teori seperti person-centered therapy, Carl Rogers, yang tekankan empathy, acceptance dan non-judgmental approach. Yang ketiga, bukan sekadar dengar tapi bantu cari solusi. Kaunselor bukan bagi nasihat semata-mata tapi bantu kita faham diri sendiri guna teknik seperti cognitive behavioral therapy untuk kenal pola fikiran negatif dan ubah perspektif. Seterusnya, rahsia terjamin. Segala yang dibincangkan dalam sesi terikat dengan etika kerahsiaan kecuali jika ada risiko keselamatan. So, kenapa kaunseling ini berbaloi? First, lebih faham diri sendiri. Kita akan nampak punca sebenar tekanan dan emosi. Yang kedua, belajar cara urus stres dengan lebih baik. Kaunselor bantu dengan coping skill yang sesuai dengan situasi kita. Dan yang ketiga, rasa lebih ringan dan tenang bila ada tempat luah tanpa dihakimi. Mental pun lebih sihat. Pernah rasa nak pergi kaunseling tapi takut? Komen nak try. Kalau rasa semua orang patut cuba sesi kaunseling sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup.